Joshua Zirkzee. Lepas kita tengok performa dia dengan pasukan Manchester United pada musim ni, dia dah makin teruk berbanding musim lepas. So persoalan dia, adakah kita nak bagi peluang ketiga ataupun lepaskan dia musim panas nanti? Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola United. So dalam video kali ni, dalam segmen Suara United, kita nak bincangkan adakah Joshua Zirkzee patut dilepaskan. So macam biasa, kalau hampa nak bagi pendapat hampa sendiri, hampa bolehlah komen dekat segmen Suara United. Kalau hampa tengok dekat posting community Pala Bola United, kalau aku tulis Suara United awal-awal tu, hampa boleh utarakan pendapat hampa. Cuma aku minta maaf lah, aku tak boleh baca pendapat hampa semua, tapi kita ambil 5 pendapat daripada banyak-banyak pendapat. Dan ada juga komen-komen yang minta aku tambah pendapat. Contoh macam daripada 5 ambil 10 pendapat. Hampa rasa okey tak? Ke banyak sangat? Kalau hampa rasa okey, hampa boleh komen kat bawah. Tapi tu lah, kena tambah payment editor lah sebab video panjang lagi. So 2 musim dengan pasukan Manchester United. Setelah berpindah daripada pasukan Bologna, lebih daripada harga 30 juta pound, Joshua Zirkzee dah main 74 game dengan pasukan Manchester United. Dan hasil dia, Zirkzee berjaya skor 9 gol dan buat hanya 3 assist dengan pasukan Manchester United. So kalau kita tengok statistik dia, mungkin orang akan tanya, Zirkzee ni main position apa kalau yang tak kenal dia kan? Mungkin orang akan ingat dia main dekat midfield ataupun attacking midfield, ataupun ada orang ingat dia main keeper. Keeper tu teruk sangat kan, tak skor gol langsung kan. Keeper tu kalau macam delap tu okey lah. Tapi Zirkzee ni posisi dia dekat striker, dan dia bukan pilihan ketiga. Dia adalah striker backup kepada Sesko. Tapi musim ni dia hanya skor 2 gol sahaja dalam penampilan dia dengan pasukan Manchester United. Kita tak nafikan kalau kita compare dia punya game time musim ni dengan musim lepas, memang musim lepas kita tengok jauh lagi banyak compare dengan musim ni. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok gameplay Ruben Amorim dan juga gameplay Michael Carrick, beza tau. Sebab Carrick dia sangat pentingkan pemain nombor 9 yang boleh tunggu dalam kotak, yang boleh skor. Tapi Ruben Amorim dia pentingkan pressing dan juga link up play. Sebab itulah musim lepas Zirkzee boleh main. Aku rasa kalau lah Højlund stay dekat Manchester United dan dia kekal waktu zaman Carrick ni, aku rasa Højlund akan perform. Sebab ciri permainan Højlund tu memang sesuai dengan apa yang Carrick nak. So kita tengok pendapat yang pertama daripada viewer Pala Bola United, daripada Monked Nizar 8092. Dia kata out. Marah ni. Dah 2 musim dah dikasih peluang. Lebih baik lepas sajalah. Buat rugi kuota saja. Baik ganti dan kasih peluang dekat orang lain pula. So ni pendapat dia. Dia kata out, kita cari pengganti baru. Sebab dia ada pun macam tak ada. Menyusahkan orang. Senang cerita, perhabis beras. Kita tengok pendapat kedua daripada Andrew Harry 6967. Oi, panjang betul ni. Tapi tak apa, kita baca. Sebab apa komen pendapat dia, aku rasa macam menarik jugalah. Kenapa dia nampak tak layak sekarang? Ni aku rasa kena buat video khas ni. Panjang kan komen ni. Hampa baca sendirilah, aku ringkaskan. Dia kata yang pertama adalah statistik teruk 2 musim 9 gol 4 assist dalam 73 game. 74 game sebenarnya. Betul, last start adalah Disember 2025 lawan Wolves. Start versus Sunderland Mei 2026 pun kena sah awal sebab perform hambar. Turun ranking dalam skuad Benjamin Sesko jadi pilihan utama. Bawah Carrick, Zirkzee cuma main 6 kali. Media cakap his number is up at Manchester United. United nak jual kalau ada offer. So dia tambah jugalah info daripada jurnalis. Dia kata Andy Mitten kata kalau ada offer besar main dekat Manchester United, MU akan jual. Dan kelab-kelab yang berminat, Roma, Sunderland ataupun Aston Villa. Tapi aku harapkan MU kalau nak jual, lepaskan luar EPL lah. Tapi ada sebab juga dia kata kalau Manchester United kekalkan Zirkzee. Yang pertama adalah profil unik yang Amorim Carrick suka. Dia bukan poacher tapi forcener yang pandai link play, dribbling, passing, through ball. Dan dia tambah Bruno pun defend dia. Aku rasa kalau Amorim memang suka dengan dia sebab Amorim pun pernah defend dia. Tapi Carrick aku tak nampak dia suka dengan gameplay Zirkzee. Bukti dia kita tengok bila Carrick main, Zirkzee lagi kurang dapat main. Yang kedua adalah skuad dia untuk Champions League. Betul, dia kata United dah secure Champions League. Alex Kruk cakap technical ability dia berguna untuk rotate squad. Zirkzee sendiri cakap nak stay dan fight for the place. Yang tu yang paling penting. Masalah bukan effort. Dia kata Mitten cakap dia training elok, popular dalam dressing room, cuma tak perform masa match. Jadi mungkin sistem ataupun confidence je tak kena. Mungkin lah ni kalau kita tengok Zirkzee tak perform dekat Manchester United, yang pertama aku rasa adalah confidence. Sebab lah ni kita tengok setiap kali dia pegang bola, setiap touch dia nampak agak berat tau. Tapi yang kedua aku rasa yang tak membantu dia, dah lah dia tengah tak confident. Dia senang cerita macam cerita Højlund juga. Sistem Amorim tak sesuai dengan Højlund. So sebab itulah Højlund kena keluar dulu. Dan dia kata boleh dipertimbangkan kalau tak dapat 25 ke 30 juta pound, simpan dia sebagai option kedua ketiga untuk pusingan piala dan game yang diperlukan untuk hold up play. So dia ada point juga sebenarnya. Dia kata kalau Manchester United nak jual, pastikan harga tu berbaloi. Tapi kalau nak stay pun tak apa juga.
sebab musim depan kita akan main banyak competition, UCL, Carabao, FA Cup, EPL. Cuma itulah bagi aku panjang pula kita komen pendapat dia. Tapi bagi aku, kalau squad depth tu bukan setakat ada pemain banyak semata-mata. Squad depth tu bagi aku, bila someone ni keluar, kehilangan dia tu tak dirasai sangat. Contoh kalau hang tengok Sesko tak ada, Mbomo ada, Mbomo boleh main striker. Tu kita panggil squad depth. Tapi kalau Sesko tak ada, Zirkzee main, kita akan rasa kekurangan. Contoh, kalau dekat bahagian keeper, kita ada Lemon. Lepas tu kita ada Bayidir. Kalau Lemon tu tak boleh main, hang percaya ke dekat Bayidir? Dia senang cerita, kalau first team punya player tu tak boleh main, ada pemain backup dan kita percaya dekat pemain backup tu. Hak tu baru kita panggil squad depth yang baik. Contoh kalau kita tengok macam Liverpool dulu. Depa ada Alisson, lepas tu Kelleher musim lepas. So bila Alisson injured, Kelleher boleh step up. Macam tu lah cerita dia. So aku rasa memanglah Zirkzee ni bagus, tapi bila Sesko injured, kita tengok Carrick pun tak percayakan Zirkzee, dia mainkan Mbomo dekat tengah. Kita tengok pendapat yang ketiga daripada Muhammad Fairuz. Dia kata dengan musim depan MU lebih banyak terlibat pertandingan perlawanan, seeloknya berikan Zirkzee ni peluang untuk bermain first 11 untuk pertandingan Carabao dan juga FA Cup. Dia nak kita tersingkir ni macam musim ni. Sesko boleh main untuk fokus EPL dan UCL, serta kalau boleh tambahkan seorang striker veteran yang sudah ada proven main di level tertinggi seperti Lewandowski. Betul, ramai fan MU sebenarnya minta Manchester United cuba dapatkan Lewandowski, tapi aku tak rasa Manchester United akan dapatkan Lewandowski. Sebab kalau hampa nak tahu, zaman Amorim nakkan Lewandowski tahu. Dia tak mau Sesko, tapi dia nak Lewandowski. Satu, aku rasa Manchester United confirm tak akan ambil Lewandowski sebab gaji dia mahal. Standard gaji dia tinggi dan kita tak boleh salahkan dia. Walaupun dia veteran, nama dia Lewandowski nama dia still besar. So Manchester United kena bayar mahal kalau nak dapatkan dia walaupun secara percuma. Lepas tu dia kata apa? Zirkzee boleh belajar lah. Sebelum ni kita pernah ambil Hendrik Larsson, Zlatan, Owen dan Cavani, semuanya tidak mengecewakan. Untuk Zirkzee, dia sebenarnya okey, cuma dapat minit permainan yang cukup terhad, kurang dari 10 minit permainan nak tamat. Macam mana dia nak buktikan sesuatu sedangkan dia sendiri belum panas atas padang tu? Jika musim depan Zirkzee gagal jadi lead striker untuk Carabao dan FA, barulah kita boleh fikirkan untuk loan ataupun jual kepada tim yang betul-betul perlukan hikmat dia. Macam okey tak idea ni? So ni adalah pendapat dia. Dia kata patut bagi satu lagi peluang sebab musim depan kita akan ada Carabao, kita akan ada FA Cup dan mungkin boleh bagi peluang lagi banyak dekat Zirkzee untuk dia perform. So kita tengok pendapat seterusnya daripada Daniel Sunardi 9449. Dia kata pada pendapat aku 9 gol dalam 2 musim sudah pun berbicara. Jujurlah setiap kali dia pegang bola, kita peminat boleh kata tidak menaruh harapan yang banyak kerana dia memang tak bahaya. Zirkzee nampak tidak konsisten. Dia mungkin pemain yang berkebolehan buat build up dengan short passes, tapi kebanyakan passes yang beliau buat hanyalah fluke sahaja. Intensity PL bukanlah untuk beliau dan dengan performanya sekarang hanya mengundang pressure sahaja selaku pemain Manchester United. So out, with all respect, dapat juga funding financially. So senang cerita dia kata 2 musim prestasi Zirkzee dekat Manchester United dah membuktikan yang dia ni tak layak main dengan Manchester United, dan senang cerita untuk kebaikan kedua-dua pihak, baik Zirkzee keluar daripada Manchester United, MU dapat duit, Zirkzee pun dapat revive balik kira dah. Kita tengok pendapat seterusnya, iaitu pendapat terakhir dalam video kali ini, iaitu Aiman_92. Pada pendapat aku, baik kita jual ataupun loankan ke mana-mana kelab sebab Zirkzee ni masih ada potensi dan perlukan minit permainan untuk provekan diri dia, dan aku rasa Manchester United dah boleh pergi cari striker muda yang tajam untuk jadi backup untuk Sesko sebab season depan Manchester United dah ada schedule yang padat sebab main kat UCL. Kalau ada jalan mudah untuk short term, boleh cari striker yang proven dengan secara loan. So menarik juga idea dia ni, dan aku rasa Manchester United akan gunakan cara ni sebab kita dah tengok dah Manchester United lah ni memang gunakan cara tu. Hantar pemain tu loan dulu, bagi dia perform dekat sana. Bila klub sana confident nak beli, barulah dia akan perform. Sebab selalunya pemain Manchester United ni kalau dia keluar daripada Manchester United, memang dia akan perform disebabkan media pun nak hypekan dia apa semua, dan dia pun tak pressure dah macam dulu. So masa tu lah kita boleh yakinkan klub-klub yang tengah loan dia untuk beli dia. Contoh macam Rashford dengan Barcelona, Anthony dengan Real Betis, Højlund dengan pasukan Napoli. Aku tak suggest kita jual terus Zirkzee, sebab kalau kita jual mesti kita kena jual dengan harga yang lagi murah. Siapa nak beli striker yang skor 2 gol dalam musim ni dengan harga 30 juta pound? Tak ada. So solusi terbaik dia adalah loankan Zirkzee keluar, lepas tu bagi dia perform dekat sana, barulah kita fikir sama ada nak jual ataupun kita nak maintain dekat klub. So ni pula pendapat aku. Hari tu musim panas, aku sakit hati dengan Manchester United. Sebab apa? Sebab masa tu Manchester United tak bagi peluang dekat Højlund.
Højlund. Sedangkan Højlund masa tu masa pre-season dia perform tau dengan Manchester United. Aku ingat lagi masa tu dah solid dengan Manchester United, nampak ready untuk jadi nombor 9 untuk Manchester United pada musim ni, tapi disebabkan 2 musim dah dia tak perform dengan MU terus let go dah. So aku tak rasa Manchester United akan berlembut dengan Zirkzee ya. Aku rasa Manchester United confirm akan outkan Zirkzee pada summer ni sebab dah bagi masa 2 musim dah dekat dia. Sebab kalau hangpa nak tahu, sejak Ineos main dekat Manchester United dah, ada aku baca juga Manchester United akan bagi peluang dekat player-player yang baru mereka dapatkan selama 2 musim untuk buktikan mereka ni layak ke tak untuk main dengan kelab. Kalau mereka still tak perform, mereka akan dijual. So senang cerita, tempoh 2 musim ni adalah tempoh yang bagus sebenarnya. Sebab kalau contoh kita bagi peluang musim ketiga, musim keempat dia still tak perform, harga dia confirm jatuh. Tapi macam aku cakap tadi, plan yang sepatutnya Manchester United jangan jual terus, melainkan dapat harga 30 juta pound. Aku rasa better Manchester United kalau tak dapat harga tu, loankan dia dulu, loankan dia keluar. Contohlah bagi loan ke pasukan Roma ke, aku jamin, aku rasa kalau dia pergi ke Serie A dia akan meletup balik. Sebab gameplay dia memang sesuai gila dengan Serie A, slow and steady, ataupun pindah ke La Liga. La Liga ni liga yang lebih taktikal dan juga lebih berseni. Ataupun kalau dia nak main bersistem, pindah Bundesliga. Aku rasa Bundesliga pun sesuai dengan dia. Sebab gaya permainan Zirkzee ni memang unik tau, memang best. Tapi sayang EPL ni liga yang laju, so tak sesuai dengan gameplay dia sebenarnya. Dan aku rasa Manchester United kena loankan dia keluar dulu daripada EPL, hantar ke mana-mana kelab yang berpotensi dia akan perform. Lepas tu letak juga buy clause, bagi pasukan yang pinjam dia tu option untuk beli. Kalau dia perform, mereka boleh beli dengan harga yang kita minta. So Zirkzee pun dapat revive balik career dia dan Manchester United pun dapat untung. Aku tak suggest Manchester United terus lepaskan Zirkzee, takut nanti kita rugi. Personally aku rasa Zirkzee ni adalah satu bakat yang cukup unik, tapi sayang dekat Manchester United dia ni tak boleh digunakan dengan baik disebabkan memang gaya gameplay dia ni kita tak boleh salahkan Amorim, kita tak boleh salahkan Carrick sebab gaya gameplay dia ni memang unik. So manager kalau nak mainkan Zirkzee kena ada winger yang kuat, yang banyak untuk score gol. Senang cerita nak kata Zirkzee ni lebih kurang macam Firmino lah, tapi bukanlah nak kata Firmino tu tak padu. Firmino tu padu, tapi senang cerita situasi Zirkzee lah ni sama dengan Firmino dekat Liverpool, cuma beza dia winger kanan dan juga kiri waktu tu dekat Liverpool banyak skor gol. Salah dengan Mane banyak skor gol gila, buatkan waktu tu Firmino jadi lagi solid untuk jadi backup kepada depa. Sebab kita ingat role Firmino dengan Zirkzee ni lebih kurang sama. Depa bukanlah role untuk skor gol, tapi depa ni main sebagai false nine. Tapi kok-koklah ada fan Liverpool yang tengok video ni, hampa janganlah duk kata aku ni samakan kualiti Firmino dan juga Zirkzee. Aku kata role lebih kurang sama, tapi kualiti Firmino memang lagi on top lah. So itulah pendapat aku. Cuma sayang lah sebab kita tengok tahu banyak klip Manchester United training apa semua, pemain-pemain MU semua sayang dekat Zirkzee. Sebab Zirkzee ni boleh kata macam cheer guy lah dekat dressing room pasukan Manchester United. Tapi kalau lah Manchester United nak bagi peluang ketiga dekat Zirkzee, aku harapkan Zirkzee boleh perform dengan Manchester United. Tapi aku rasa untuk better pada musim depan, Manchester United loankan Zirkzee dan dapatkan striker baru untuk jadi backup kepada Sesko. Sama ada striker muda ataupun striker veteran yang boleh jadi mentor kepada Sesko. Kalau boleh dapat Lewandowski pun padu juga tu. So apa pendapat hampa? Hampa cuba komen dekat bawah. Hampa rasa Zirkzee patut out ke patut in? Aku rasa lah ni mesti ramai akan kata out lah sebab tengah emosi bila ingat balik performance dia dengan Manchester United dalam beberapa game kebelakangan ni. So itulah video kali ni. Aku minta maaf kalau aku dah tersalah fakta ke semua. Hampa boleh betulkan dekat komen. Dan apa pendapat hampa boleh komen dekat bawah, okey? Dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan. Assalamualaikum.